Hai, Assalamualaikum. Saya Tanggang, seorang anak yang durhaka kepada seorang ibu. Okey, Assalamualaikum. Saya selaku ibu kepada Tanggang. Okay, Assalamualaikum. Saya sebagai nakoda kapal. Assalamualaikum, saya Putri sebagai isteri kepada Tanggang. Ya Allah, sudah tengah hari. Manalah anakku si Tanggang ni? Belum pulang-pulang lagi. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Sudah pulang anak ibu? Nampak penat sekali hari ni. Apa kata kita makan dulu? Ibu, Tanggang mahu belayar. Tanggang mahu ubah nasib kita yang miskin ni. Tanggang mahu cari rezeki untuk kita jadi kaya raya, Ibu. Ibu izinkan, pergilah Tanggang. Semoga Tanggang mampu peroleh harta untuk keluarga kita. Tapi satu ibu pesan, jangan lupa Allah, jangan lupa ibu di rumah. Ibu tolong doakan Tanggang tau. Mana mungkin Tanggang mahu lupakan ibu yang melahirkan Tanggang ni. Wah, Tanggang. Cepat kamu mahir dalam mengendalikan kapal. Aku bangga mengajar kamu sebagai anak muridku. Terima kasih Tuan Nakoda. Saya mahu buktikan dengan kemampuan saya dalam tentang pelayaran. Sama-sama. Dengan ini, saya rasa kamu boleh pergi jauh. Wahai kandaku, Ya, adindaku. akhirnya ayahanda bangga dengan kejayaan kanda. Kini kanda dihormati oleh seluruh rakyat jelata. Dinda bangga dapat kanda sebagai suami dinda. Kanda pun bangga dengan diri Kanda sendiri. Kanda kalau boleh Kanda tak nak dah susah macam dulu. Tapi kanda jangan lupa asal usul kanda. Keluarga itu lebih penting dari segala-galanya. Dengar tu kanda. Tolong jangan beritahu pada sesiapa yang Kanda asal-usul miskin. Tapi kenapa kanda? Sebab Kanda tak nak orang tahu yang Kanda orang miskin. Jangan begitu kanda. Anakku, Tanggang, kamu sudah pulang? Ini ibu ada bawakan sate ikan ke kegemaran kamu. Wow, sate ikan kanda. Kanda bau kah? Ambillah. Boleh ambil ya. Wah kanda, sedap ya bau. Siapa ni orang tua ni? Tak kenal? Sampai hati kamu, Tanggang. Ini ibu kamu. Tak kenal. Ini jangan dengar cakap dia. Kenapa Dia Kanda? orang miskin. Kenapa kanda biadab dengan orang tua? Ya Allah, anda dia anakku, ya Allah. Dia telah durhaka kepadaku. Maka berikanlah dia balasan yang paling besar, yang paling buruk di atas muka bumi ini. Kanda, jika dia ibumu, mohon ampun padanya sekarang juga kanda. Aku tak kenal dia. Aku laknat kamu. Apa yang sedang berlaku ni ke Tanggang? Kanda, dia takut dia kanda. Mohon ampun segera. Jika benar itu ibumu kanda, tolong kanda. Ibu, maafkan saya. Kanda, kenapa kanda jadi begini kanda? Kanda, kanda. Ini adalah akibat kedurhakaan. Sungguh menyedihkan. Oleh itu,
Kita sebagai seorang anak perlu menghormati dan menyayangi orang tua. Jika seorang ibu boleh menyayangi dan menjaga 10 orang anak, belum tentu seorang anak boleh menjaga seorang ibu. Okay.